Datuk Seri Anwar komited teruskan agenda reformasi. Sanusi nafi dakwaan UMNO kekuatan PAS kerana ketaksuban. PKR Selangor ingatkan ahli elak kenyataan tidak menguntungkan. Bekas pemimpin PKR dijangka tidak sertai PRU 16. Pemuda MCA Selangor bidas tindakan kerajaan luaskan cukai SST. AGC tolak permohonan Najib gugur pertuduhan wang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasya Jamil dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menegaskan beliau sedang melakukan yang terbaik untuk mendorong agenda reformasi di tengah-tengah kritikan berterusan mengenai reformasi. Bagaimanapun, beliau berkata agenda itu mengambil masa dan memerlukan sokongan daripada gabungan Pakatan Harapan yang menurutnya tidak mempunyai majoriti mudah di Parlimen. Datuk Seri Anwar menyampaikan ucap tama pada pelancaran Pusat Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi dalam Ekonomi Islam iRISE di Kuala Lumpur yang disiarkan dalam talian. Beliau menambah bahawa mereka yang tidak sabar dan mahu reformasi dilaksanakan lebih awal adalah buta kepada fakta dan realiti. Beliau berkata kerana PH hanya mempunyai 81 daripada 222 kerusi di Parlimen, ia perlu bekerjasama dengan rakan kongsi seperti BN, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk membina konsensus mengenai agenda reformasi. Datuk Seri Anwar dikritik kumpulan masyarakat sivil dan juga dalam partinya berhubung reformasi institusi yang dianggap terlalu perlahan. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor menepis dakwaan bahawa kekuatan PAS berpunca daripada ketaksuban ahlinya seperti yang didakwa oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi. Menerusi Sinar Harian, beliau sebaliknya menyifatkan kenyataan tersebut sebagai tidak berasas dan menasihatkan kepimpinan UMNO agar lebih menumpukan perhatian terhadap prestasi parti itu sendiri yang semakin merudum. Menurutnya, kekuatan PAS bersandarkan kepada kefahaman ahlinya terhadap perjuangan parti, bukannya taksub membuta tuli. Pada Ahad, Muhammad Fuad mendakwa PAS hanya mampu mengekalkan kedudukan sebagai parti status quo di kawasan majoriti Melayu atau Malay Belt disebabkan ketaksuban ahlinya terhadap kepimpinan parti itu. Muhammad Fuad berkata, meskipun Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilihat memiliki wawasan peringkat dunia, beliau tetap tidak mempunyai daya tarikan terhadap pengundi bukan Melayu. Muhammad Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah menyangkal dakwaan tersebut dan menegaskan ahli PAS dididik untuk memahami politik bagi mengukuhkan parti. Pemimpin PKR Selangor mengingatkan seluruh ahli serta pimpinan termasuk wakil rakyat agar menghentikan kenyataan terbuka yang boleh menjejaskan imej dan kepentingan parti. Setiausaha PKR Selangor Muhammad Khairuddin Osman menegaskan bahawa sebarang kritikan hendaklah disampaikan secara dalaman bagi mengelakkan timbulnya persepsi negatif dalam kalangan rakyat. Katanya kepada FMT, pihaknya merupakan parti kerajaan dan mempunyai saluran parti yang boleh digunakan. Sementara itu, Timbalan Ketua Pemuda PKR, Izwan Kasim berkata, semua pemimpin termasuk peringkat akar umbi sepatutnya fokus menyatukan kembali ahli selepas pemilihan parti. Terdahulu, Timbalan Ketua PKR Subang, Wan Hasifi Amin menggesa Ahli Parlimen Subang Won Chen berundur secara terhormat jika merasakan tidak lagi seiring perjuangan parti pada masa ini. Wan Hasifi berkata pihaknya kecewa dan turut hilang keyakinan terhadap Wong yang tidak menghadiri mesyuarat PKR Subang sejak pemilihan kepimpinan 2022. Malah sehingga kini tiada jawatan kuasa Pakatan Harapan PH Parlimen Subang ditubuhkan. Bekas Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli bersama pasukannya yang tewas pada pemilihan parti baru-baru ini dijangka menarik diri daripada penyertaan dalam pilihan raya umum ke-16 PRU 16. Bekas pemimpin Parti Keadilan Rakyat PKR Sarawak, Iswardi Morni, menyatakan bahawa Rafizi bukan sahaja dijangka tidak akan bertanding sebagai calon, malah kemungkinan besar tidak akan memberikan sokongan kepada PKR dalam PRU 16. Katanya menerusi laman sosial Facebook beliau,
Pihaknya menjangkakan nama-nama pro Rafizi akan berhenti dari menyertai pilihan raya seperti pernah berlaku pada 2004 sehingga mereka hanya tinggal satu kerusi parlimen. Menurut Iswardi yang juga aktivis PKR, Rafizi dan pasukannya tidak lagi bertanggungjawab memimpin PKR pada PRU16 seperti yang dilakukan pada pilihan raya umum sebelum ini, memandangkan beliau bukan lagi timbalan Presiden PKR. Sebaliknya, tugas sebagai jeneral perang dalam menjual produk PKR kepada rakyat pada PRU16 kini dikelas Nurul Izzah Anwar selaku timbalan Presiden baharu. Tambah beliau, Nurul Izzah kini dengan kesedaran dan kemahuannya sendiri mahu mengambil tanggungjawab mendepani usaha bahawa reformasi dan kemenangan PKR dari Rafizi dan kini ahli Parlimen Pandan itu merelakan. Naib Ketua Pemuda MCA Selangor, Jackie Kwai Sin Kiong, mengkritik langkah terbaharu kerajaan dalam memperluaskan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST sambil menyatakan bahawa langkah tersebut tidak akan memberikan tekanan tambahan kepada rakyat. Menurutnya, janji manis yang terkandung dalam Belanjawan 2025 hakikatnya tidak pernah diterjemahkan dalam realiti kehidupan rakyat, khususnya dalam aspek keperluan harian. Beliau berkata, bermula 1 Julai ini, cukai ke atas barangan mewah akan dikenakan sehingga 10%, buah-buahan import 5%. Manakala cukai perkhidmatan pula diperluaskan kepada sektor sewaan, perubatan, kecantikan dan pendidikan. Pelaksanaan ini semuanya bakal memberi kesan kepada golongan pertengahan dan bawahan, kata beliau. Jackie menegaskan MCA telah berkali-kali membangkitkan isu berkenaan kelemahan struktur SST yang paling ketara ialah sifatnya yang berlapis-lapis, tidak telus dan akhirnya semua kos dipindahkan kepada pengguna akhir. Katanya, MCA sentiasa menyokong pemulihan semula sistem cukai barangan dan perkhidmatan GST yang lebih efisien dan adil dengan syarat ia disertai dasar sifar cukai untuk barangan asas dan ambang pengecualian yang munasabah. Jabatan Peguam Negara AGC telah menolak permohonan representasi yang difailkan oleh Najib Razak untuk menggugurkan pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan kes jenayah keduanya. Timbalan Pendakwa Raya Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan kepada Hakim K. Muniandi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa keputusan berhubung perkara tersebut telah dibuat. Katanya pihak pendakwaan akan meneruskan perbicaraan ke atas bekas Perdana Menteri itu seperti yang dirancang. Katanya yang dipetik bernama, beliau diarahkan untuk memaklumkan perkara ini kepada mahkamah serta mohon tarikh perbicaraan ditetapkan. Pihak pendakwaan turut memohon masa untuk mendapatkan dokumen berkaitan dan menyediakan penyataan saksi. Pada 2019, Najib didakwa atas 3 pertuduhan mengubah wang haram sebanyak 27 juta ringgit melalui akaun peribadinya dan ia melibatkan dana syarikat SRC International Sedian Berhad. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.